muntah dengan perangai kau Aku ni kan bukan the type of person yang customer always right, customer is the king. No, customer pun kadang ada salahnya. Memang kadang-kadang perangai customer tu pun melampau-lampau. Tapi I'm not talking about customer sekarang, I'm talking about you, your attitude. Okay, Assalamualaikum. Aku just terpanggil lah sebab lately ni aku nampak banyak sangat kan lawyer-lawyer pun membuat pelbagai nasihat atau apa tau berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan influencer ataupun pengusaha-pengusaha makanan viral. Okay. Korang bila korang bagi orang tu suruh review makanan kau dan makanan kau pula sampah, orang bagi review jujur, kau akan menggunakan perkataan law. Maksudnya, defamation. Kau cuba fitnah nak jatuhkan aku punya makanan, kau jaga perniagaan. Come on. Sabila kau nak maju, sabila kau nak terima teguran yang makanan tu betul-betul sampah. Kan? Tolonglah buka